Ini adalah sambungan kepada video sijil generator yang sebelum ni. Dalam video ni kita akan cover macam mana kita nak send sertifikat yang baru kita generate kepada email pemilik sijil tu. Sebelum tu, kita tengok dulu kita punya workflow yang sebelum ni. So, ni ringkasnya, kita ada trigger, kita ada get rows node, kita ada loop node, dan kita ada node sampailah update status node ni. Kalau korang tak tengok lagi video sijil generator yang sebelum ni, aku sarankan korang tengok dulu, baru datang kepada video ni untuk sambung belajar lah. Okay. Okay, so dalam workflow ni kita nak tambah beberapa benda. Pertama, kita nak send email. Dan ni akan menggunakan Gmail. Kemudian selepas send email, kita nak pastikan kalau kita buat beberapa loop, kita tak nak dia repeat lah untuk email yang dah send. So kita update email status. Sama juga macam sebelum ni kita ada update status untuk sijil kan. Okay, ni sijil status. Yang ni email status. Okay. Yang ni kita guna Google Sheets. Okay, ni database kita. Dalam video sebelum ni dia cuma ada 2 kolom ni. Sekarang aku dah tambah 2 kolom baru. Satu email. Ni aku guna email aku lah, tapi korang boleh juga guna email korang, actual email pemilik sijil ni untuk setiap seorang. Dan kita letak kolom email status yang pilihannya sama ada send atau not send. Okay. Actually kita seeloknya kita tak gabungkan lah workflow ni, kita buat asing. Sebab kenapa? Sebab bila kita generate certificate ni, kita nak pastikan dulu kita punya certificate tu cantik kan. Kita tak nak pula kita send sijil yang ada cacat celah sikit. Macam sebelum ni kita ada beberapa satu sijil ni kot yang susunan huruf dia tak betul ataupun terkeluar. Jadi apa aku akan buat dalam video ni, aku akan buat separate workflow untuk kita send email. Okay. So sama je lebih kurang. Kita akan ada trigger. Kita akan ada get row sini. Kita akan ada loop kat sini. Okay, selebihnya kita send email, kemudian update status. Alright. Loop tu kita akan pasang kat sini. Dan selepas loop node tu selesai kerja dia, do nothing lah. Okay. So ni workflow kedua kita. So kita masuk NAN. Kita cuba build workflow tadi. Kita mula dengan sheets node. Okay, set credential. Cara dia sama je untuk step node. Yang pasti korang kena ada client ID dengan client secret. Kalau tak pasti macam mana nak set, boleh rujuk balik video sebelum ni. Okay, kita boleh je cabut ni, kita pasang kat bawah. Kita jangan letak limit dulu, sebab kita nak test satu round dulu, baru kita tambah dia punya loop. And then kita ambil Gmail punya node untuk send message. Yang ni. Okay. Lepas send message kita nak pastikan kita update balik Google Sheets punya database tadi. Update row in sheet. Okay. Kita pergi step 1. So ini kita namakan get email. Lupa, kita kena tambah juga sijil tadi. Masuk, kita kena ada Google Drive node untuk kita dapatkan file tadi, file sijil tu. Search files and folders. Okay. So macam ni lah lumrah dia bila kita buat satu workflow. Bila kita masuk NAN baru kita perasan, oh kita tertinggal node ni kan. Tapi tu benda biasa lah. So kita search dulu mana kita simpan sijil ni, and then kita download
guna. Okay, kita download. Okay, so dekat email ni kita nak pastikan yang kita ambil sheets yang betul. Okay, and then filter. So tengok sini, kita nak pastikan yang kita hanya send email untuk nama yang sertifikat dia dah siap generate, yang done kat sini, yang hijau ni. So kita letak filter lah, add filter. Column mana? Column search status. Dan value dia done. Okay, kita test. Okay, betul lah, dia dapatkan 5 nama yang dah siap. And then, okay, second punya filter, kita nak pilih nama yang dia punya email status adalah not sent. Sebab kalau kita dah send email tu, kita tak nak send double kan. So kita pilih not sent. Okay, so kita pergi pula dekat search, Google Drive search note ni. Search, kita tukar nama dia, search for certificate. Okay, pastikan korang punya credential betul. Resource, kita ambil pilih file/folder. Kita buat search operation. Kita search nama file/folder. Okay, nama dia, sebab kita dalam folder ni, kita letak setiap nama sertifikat tu adalah nama orang tu, ada space, kemudian ada perkataan sijil. So kita ikut je format tu untuk search. /sijil space sijil. Kita return all. Kita filter drive mana, iaitu my drive. Kemudian folder mana, folder kita tadi tu lah. Tutup. Alright, sekarang kita test. Okay, sini pun okay. Kita cuba test. Okay, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sijil, which corresponds tu betul lah, ada 5 sijil dalam kita punya folder ni. Okay, sijil dah dapat. Kemudian kita perlu download. Kita perlu download setiap sijil ni. Pastikan pilih credential yang betul. Kemudian file ni kita nak dia punya ID tau. Kita jangan from list, kita ambil ID. Dan kita insert ID yang baru kita dapat tadi. Okay, kita buat execute once dulu sebab kita nak tengok download tu berjaya atau tak. Okay, betul lah, dapat download satu sijil. Kemudian kita send message. Okay, so ini sedikit penambahan lah, from my future self. Okay, sebab aku terlepas pandang tadi. Korang kena pastikan bila korang dah set credential, pastikan dalam Google Cloud korang punya API untuk Google Sheets korang enable. So pergi Google Cloud, tekan console ni. Kat atas ni search Gmail API. Dan pastikan korang enable benda ni. Enable. Kalau tak, korang punya note akan error lah, sebab tak dapat nak. Aku pakai aku punya personal email untuk send. Resource dia message, operation send, tu kepada siapa, kita kena rujuk balik lah kepada kita punya database ni. Okay, email apa kita nak send tu. Okay, jadi kita cari balik. Okay, dekat sini yang get email kan, kita dapatkan email dekat sini. Kita tarik je, bawa sini. Okay, kemudian dekat bahagian subjek ni kita letak lah kita nak tulis apa dekat subjek email tu. Okay, kita boleh tulis teks biasa dekat email, ataupun kita boleh ada option untuk guna HTML. Kalau kita buat email biasa kan, contoh kita compose kat Gmail ni, kita ada option untuk send kepada siapa, ada subjek dan ada ruang untuk email body tu lah. Tapi dalam Gmail, kita tak ada option untuk set HTML. HTML tu basically bahasa yang kita guna untuk design website. So bila ada kebolehan untuk kita buat hantar email guna HTML, kita boleh customize lagi email tu supaya nampak cantik tau. Okay, biar aku bagi contoh. Aku masuk Gemini jap. So inilah prompt yang kita nak pakai. Satu benda yang kita perlu tambah adalah variable.
So kita nak pastikan email tu dia personalized tau. Dia bukan macam email yang copy paste, yang orang baca tu macam tak rasa yang email tu untuk dia. Jadi an extra touch, kita tambah satu variable iaitu full name kat sini. So bila dia dapat email, dia akan nampak um, yang email tu sedang address diri dia. Okay, so kita ambil variable, kita paste kat sini. Pastikan korang punya ni kat start kat expression. Copy je variable ni dan mention kat Gemini lah. Please refer to the recipient as, macam tu je. So tekan submit. Okay, dah dapat. Copy je, bawa masuk dekat bahagian message ni. Ini boleh buang. Buka dan pastikan variable tadi ada. Okay, ada kat sini. Korang boleh je edit prompt ni untuk korang punya use case lah. Macam ni sijil untuk sekolah ke, untuk apa nama event tu ke, ada nama ke. Okay, tapi ini secara generic punya sijil lah. Okay, kita tekan execute. Okay, kita dah send kat sini. Should be ada kat sini. Okay, setinggi-tinggi tanya. Okay, korang boleh baca lah. Dan nampak sangat-sangat profesional kan. Siap ada nama kat sini dalam format yang nampak nice, nampak clean lah. Okay, satu benda lagi nak nampak lagi profesional. Kat bawah sini ada tulis this email was sent automatically with NNN. Kita boleh buang sebenarnya benda ni. Okay, kita pergi balik NNN, tekan add option, append NNN attribution. Append ni maksudnya tambah lah. So by default NNN akan attach dekat email korang. Oh, ini daripada NNN, tapi boleh je buang. Okay, kita try send balik. Okay, refresh jap. Okay, sekarang email yang sama, bawah ni dah kosong. So nampak sangat clean dan professional. Okay, email dah siap. So macam mana kita nak attach kita punya sijil tu dekat email tu? Senang je. Kena pergi ke add option. Kita kena tambah attachment di sini. Add attachment dan biar je data. Sebab nama folder ni dia automatic set sebagai data. Jadi dia matching lah data dengan data. Okay, kita pergi ke depan sikit. Kita update row dalam sheet tu supaya dia tak terkesan kepada orang yang sama. Okay, pastikan credential korang betul. Resource dia sheet within document. Kita nak update row. Kita dapatkan nama dokumen tu, sijil database. Pilih sheet yang betul. Kita nak map manually. Kita nak map kepada apa? Kita map kepada nama. Okay, ambil nama penuh. Pastikan jadikan habit korang untuk bila nak tarik variable yang paling awal. Sebab takut kalau ambil yang hujung-hujung ni, yang atas ni, variable tu ada, dia dah manipulate sikit ke apa kan. Jadi pastikan ambil variable yang dekat node yang paling awal sekali. Dekat sini, full name yang ni. Okay, jangan ambil yang full name ni. Sebab nampak kan, kalau walaupun dia nama dia name, tapi ini sebenarnya bukan nama daripada database. Dia adalah nama yang dah untuk sijil tu kan. So tak betul lah. So ambil yang depan lagi. Okay, sini full name yang ni. So sekarang kita nak update update dia punya email status saja. Kita ada option tadi kan, sama ada send atau not send. So sekarang kita nak update kepada send. Okay. Okay, sekarang workflow kita yang first workflow kita dah siap. Kita test dulu. Tekan execute workflow. Okay, should nampak dekat sini status email tu jadi send. Okay, sekarang dah send. Kita check dekat email kita. Okay, nampak email ni dah berjaya send. Dan dekat bawah ni ada attachment email yang samalah dengan nama Megat Muhammad Zulkarnain. Megat Muhammad Zulkarnain, sama dengan nama dalam email, Megat Muhammad Zulkarnain. Okay, sekarang tugas kita nak tambah loop pula. Kita tambah loop node. Okay, kena kemaskan sikit ni.
Okay, buang je semua ni. Kita nak tambah loop dekat mana? Kita nak tambah dekat sini. Okay, lepas dia done, kita nak do nothing je lah. Okay, dan untuk nice touch, tambahlah limit note kat sini, supaya korang boleh control berapa email nak send at a time. Kita buat 5 lah kan. Okay, nampak kita ada sini ada 10 nama kan. So bila kita letak 5, dia akan ambil 5 je lah. Actually jom kita try letak 10. Nak tengok sama ada dia send tak untuk email untuk nama yang belum siap sijil. Kita letak 10. Okay, 10. Dan kita kena betulkan lah dekat ujung ni tadi. Kita kat sini kan download file ni kita terbuat sikit once. Okay, buang je tu. Okay, sekarang benda last kita nak buat adalah kita loop balik. Sebab kalau kita biar macam ni, dia akan habis terus lah. Kita loop, sambung balik ke depan. Okay, sekarang jom kita try workflow ni. 1, 2, 3. Okay, kita tengok kat database ni. Should be yang ni tu jadi send. Okay, dah send. Okay, aku akan speed up benda ni dan tengok, bagi tahu korang dia stop dekat mana. Okay, sekarang dia dah stop. Berapa kali loop dia buat? 4 loop, 4 item je. Walaupun kita set limit dia 10. Sebab kita ada filter kat awal ni. Kita hanya buat workflow ni jalan seberapa banyak yang email tu not send dan column certification dia done. So buka kat database ni, nampak dia stop dekat sini. Dia tak buat yang bawah ni. Dan jom kita tengok dekat email. Okay, sini ada beberapa email lah kita dapat. Yang ni Nick Ahmad Rizwan. Yang ni Muhammad Syamil. Jadi dia berjayalah hantar kepada pemilik-pemilik sijil ni. Okay, korang kalau nak tambah je limit tu, adjust kat sini. So ini bagi aku cara paling clean lah. Kita buat dua workflow berbeza supaya kita dapat semak dulu sijil tu cantik ke tak sebelum kita send. Boleh je korang nak tarik bahagian ni dan bawa ke belakang kat loop atas ni, boleh je. Tapi control tu kurang lah. Okay. So last but not least, okay, kita organize sikit supaya tak pening. Sebab yelah kan, sebab banyak note kan, kita takut kita lupa. Oh ni workflow apa, tu workflow apa. Jadi cara ini macam ni lah. Kita buat note. Tadi aku tekan butang ni, add sticky note, double click, dan dia punya format adalah markdown lah. Markdown tu macam kalau satu ni huruf dia besar, contoh ni besar. Kalau dua hashtag dia kecil sikit, macam tu lah. So workflow certificate generator yang atas ni, dan bawah ni kita punya workflow automatic email sender. Cantik. So kalau korang rasa video kali ini bermanfaat, korang boleh like dan subscribe. Dan kalau ada apa-apa permintaan atau request nak video apa seterusnya, boleh je korang komen dekat bawah. Dan kalau nak personally contact aku, boleh je send email kat aku dekat mtorik.design@gmail.com ataupun follow aku dekat threads @mtorik. Okay, jumpa korang dalam video akan datang.